Alah, kami bergurau je. Tadi tu kami main-main je sebenarnya. Lembik, hang cepat koyak ah. Ungkapan seperti ini sering kita dengar apabila berlakunya kes buli. Tetapi persoalannya, benarkah ia sekadar gurauan? Lebih membimbangkan, kebanyakan kes buli bermula dengan perkara yang dianggap remeh sebelum akhirnya menjadi insiden yang menggemparkan negara. Apabila gurauan melampaui batas, apabila maruah seseorang dipermainkan, apabila keganasan dianggap hiburan, apakah sebenarnya implikasi buli di sisi undang-undang? Saksikan Influencer at Japan Pulau Pinang. Kejadian buli dalam kalangan pelajar sekolah semakin menjadi-jadi. Terbaru, 4 pelajar berusia 14 tahun ditahan selepas disyaki membelasah seorang rakan mereka sehingga parah dan merakam perbuatan berkenaan. Ketua Polis Daerah Ceras, Asisten Komisioner Muhammad Rosdi Daud mengesahkan ibu mangsa membuat laporan polis pada 5 Julai lalu dan tangkapan dibuat pada hari sama. Sebelum ini, satu klip video tular memaparkan seorang remaja berbaju hijau dipukul oleh 2 suspek berbaju biru sambil seorang lagi merakam perbuatan itu. Tambah beliau, hasil siasatan mendapati kejadian berlaku akibat ketidakpuasan hati suspek terhadap mangsa. Menurutnya, kejadian berlaku di kawasan bawah blok residensi Prima Alam Damai Ceras. Polis turut merampas telefon bimbit milik seorang daripada suspek yang digunakan untuk merakam kejadian itu. Kesemua suspek direman dan sudah dibebaskan dengan jaminan polis. Pihaknya dalam proses melengkapkan kertas siasatan sebelum dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 325 Kanun Keseksaan. Baru-baru ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut memberi perhatian terhadap kes buli membabitkan pelajar dan memberi peringatan kepada pihak sekolah agar tidak menyembunyikan kes berkenaan semata-mata ingin menjaga nama baik institusi. Beliau menegaskan budaya buli mencerminkan krisis akhlak yang memerlukan perhatian serius. Dalam pada itu, kes buli tidak boleh dilihat sebagai isu disiplin semata-mata. Sebaliknya, memerlukan pendekatan menyeluruh termasuk kaunseling dan pemulihan. Menurut Presiden Majlis Pengetua Sekolah Malaysia, Nurul Amali Muhammad Syamsuddin, tindakan terhadap pelaku perlu disertai intervensi bagi memahami faktor yang mendorong pelakuan terbabit. Hanya kita harus melihat ini sebagai suatu bukan sahaja tindakan disiplin yang patut kita lakukan, tetapi juga aspek-aspek kaunseling, pemulihan, dan kita harus melihat lebih jauh, bukan sahaja kepada pelaku tetapi mungkin akibat daripada persekitaran, akibat daripada latar belakang keluarga dan sebagainya. Tegasnya, usaha membendung gejala buli memerlukan kerjasama sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Pihak sekolah juga perlu menyediakan saluran aduan yang mudah dan selamat selain memperkukuh peranan kaunselor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Penang 2030. Selamat datang ke Influencer at Japan Pulau Pinang, mendekati rakyat, menyampaikan informasi, mencetus inspirasi. Saya Nur Waida binti Muhammad Nur, hos anda pada hari ini. Sebelum itu, bagi pihak warga kerja Influencer at Japan Pulau Pinang mengucapkan terima kasih kepada Unit Hal Ehwal Islam Hospital Pulau Pinang atas kerjasama dalam penganjuran Influencer at Japan edisi kali ini. Sementara tadi kita menyaksikan satu rakaman berita yang amat menyedihkan. Seorang pelajar menjadi mangsa buli sehingga mengalami kecederaan serius. Lebih memilukan, kejadian itu dirakam oleh individu lain, manakala gelak tawa kedengaran ketika mangsa diperlakukan sedemikian. Apa yang dianggapkan sebagai gurauan sebenarnya boleh meninggalkan kesan yang mendalam kepada mangsa dan keluarga. Malah perbuatan itu juga boleh membawa implikasi dari sudut disiplin dan undang-undang. Justru, apakah yang dikatakan sebagai buli? Apakah tindakan yang boleh diambil terhadap pelaku? Dan bagaimana kita semua boleh memainkan peranan untuk membendung budaya buli dalam kalangan pelajar?
Itulah yang akan kita bincangkan dalam episod Influencer at Japan pada hari ini dengan topik bila gurauan bertukar tragedi, reality case bully di sisi undang-undang. Bersama kita pada hari ini ialah ASP Nur Azira Abdullah, Pegawai Turus D11 Bahagian Siasatan Seksual Wanita dan Kanak-kanak Jabatan Siasatan Jenayah IPK Pulau Pinang yang akan berkongsi penjelasan mengenai isu ini daripada perspektif undang-undang serta langkah-langkah yang boleh diambil bagi mencegah budaya buli dalam kalangan pelajar. Selamat datang Puan. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Influencer at Japan Pulau Pinang. Okey. Dan saya juga, kita nak mengalur-alurkan juga Puan kepada warga kerja hospital ataupun kaki tangan Hospital Pulau Pinang yang turut sama-sama bersama kita menyaksikan program ini secara langsung dari surau Dewan Surau Utama Hospital Pulau Pinang. Semua sihat kah? Alhamdulillah. Terima kasih ya puan-puan, tuan-tuan semua atas kesudian meluangkan masa bagi bersama-sama kami pada hari ini. Baiklah Puan, kita terus ya Puan pada sesi perbincangan kita sebab topik ni hangat. Sebab dan tular sejak belakangan ini dan menjadi satu kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Baiklah Puan, kita mulakan dengan satu persoalan yang paling asas. Dan apakah sebenarnya yang boleh kita anggap maksud ataupun apa itu bully? Sebab perkataan bully ni selalu kita dengar. Okey, kadang-kadang pelajar tu sendiri keliru. Bully ni bergurau ke ataupun apabila seorang tu rasa dirinya tu dibuli. Perkataan bully itu. Jadi bolehkah Puan jelaskan kepada kita semua, kongsikan kepada kami apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan bully dan apakah bentuk-bentuk bully yang sering berlaku di sekolah hari ini. Silakan Puan. Terlebih dahulu Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk bully, taksiran untuk bully itu sendiri tiada taksiran yang khusus lah. Tiada orang kata taksiran yang khusus yang jelas berkaitan dengan bully. Tetapi bully ini adalah perlakuan yang berulang-ulang dan konsisten lah. Ia boleh berlaku kepada semua orang. Okey, boleh berlaku kepada pihak atasan menindas pegawai bawahan dia, ataupun yang bawahan menindas atasan, ataupun yang sekarang ni yang kecoh sekarang ni di negara kita ni melibatkan kebanyakan pelajar di sekolah. Kejadian buli yang berlaku di sekolah ni disebabkan kebanyakan bila kita tengok yang berlaku di sekolah ni penindasan faktor yang utamalah disebabkan power, kuasa kan, yang pelajar yang agak ada geng kan, ada kelik-kelik dia tu, dia ada dia punya grup dia tu, jadi dia macam bully lah yang maksud pelajar yang lemah ni kan, yang jenis diam. Kalau kita tengok trend dia macam itulah sekarang ni dekat dia dah target lah pelajar yang terpinggir, solo seorang. Kebanyakan pelajar yang menjadi mangsa bully ni yang jenis diam, yang dia buat kerja dia sendiri, yang dia takkan kacau orang lah kita kata kan. Yang pemangsa ni memang selalunya dia adalah geng dia kan, dan dia pun agak terkenal lah dekat sekolah kan. Kalau kita kata bentuk-bentuk buli yang biasa lah yang berlaku, iaitu yang pertamanya adalah buli fizikal lah. Buli fizikal ni contohnya tumbuk, tendang, itu sentuhan fizikal. Ialah mula-mula dia gurau-gurau dulu kan, mula-mula anggaplah gurauan dulu kan, mula-mula. Tapi bila dah terdetik di hati tu, mulalah kita makin besarlah isu ni. Tindakan yang semakin ganas, dia ganas kan. Dia kalau yang bully fizikal lah, ada yang berkaitan dengan bully, cyberbully, yang memang kebanyakan sebab Gen Z sekarang ni kan, memang akses kepada platform social media, apps apa semua tu dia advance dah daripada kita dulu kan. Kita sekarang dulu, ni istilah macam keyboard warrior keyboard warrior kan. Bila mungkin dia tengok kawan dia lemah ke ataupun kurang cantik ke kan, adalah benda yang dia orang akan bahan dekat dalam body shaming social media. Body shaming pun juga antara yang cyberbully lah. Antara yang lain bully lisan. Yang ni yang biasalah. Yang ni yang dia katalah kalau dekat sekolah ni biasa ejek-ejek nama ayah, ejek nama ibu kan, nama dia, mungkin nama dia pelik sikit ke. Yang tu yang biasa kalau kita pihak PDRM turun ke sekolah pun, yang tu yang biasalah, dia ejek nama saya, nama ayah saya, dia cakap saya hitam, saya gemuk kan. Benda tu adalah salah satu bully lah di sekolah.
Ada lagi juga buli yang berkaitan dengan seksual. Jadi yang ni ada memang terkesan di Penang pun ada jugalah berkaitan buli seksual ni. Budak-budak sekarang ni Gen Z ni yang dia orang advance. Bila dia orang advance, dia orang ada buat orang kata apa rakaman kan. Dia orang access kepada handphone ni, gadget ni memang mudah lah. Bila dia buat rakaman ke ataupun dia adalah jadi bila dia upload dekat social media kan, benda tu antara gangguan seksual juga yang boleh dikategorikan sebagai buli seksual. Ada juga terdapat buli melibatkan emosi dan juga buli sosial lah. Okey, buli sosial ni dia kategori daripada rentetan daripada buli-buli yang fizikal kan. Ada yang kena palau, tu antara buli emosi, buli sosial kan. Kita tengok ada yang kena palau dia, kita tak nak kawan dengan dia. Betul, perkataan palau tu memang famous. Memang budak-budak sekarang dia palau ni, cakap apa tu palau. Mula-mula pun saya tanya juga anak-anak kan. Palau tu apa? Baru kita bagi okey faham. Berkata okey palau tu macam ni kan. Dia kena dipinggirkan lah. Dipinggirkan. Jadi yang dia menjadi mental torture untuk dia lah, untuk mangsa ni. Jadi bila dia nak bercampur dengan yang grup-grup besar ni, dia jadi kenapa dia orang tak nak kawan dengan saya, tak nak bertegur sapa dengan saya. Sebelum ni okey je kan. Tu antara buli yang biasalah yang berlaku di kalangan pelajar lah. Tu dia. Tu baru soalan pertama tu. Panjang lebar perkongsian daripada Puan. Okey Puan, kita teruskan kepada soalan yang kedua. Ramai ibu bapa mungkin beranggapan kalau pelajar itu masih di bawah umur, mereka ni akan orang kata apa terpeluang ataupun boleh terlepas daripada dikenakan tindakan undang-undang. Betulkah tanggapan ini Puan? Contoh anak dia di bawah umur, contohlah 13 atau 14, dia buat aktiviti itulah. Bully, cyberbully dan sebagainya. Adakah golongan ini akan terlepas daripada tindakan undang-undang? Silakan Puan. Okey, kalau kita tengok untuk akta kanun kesiksaan ataupun akta kanak-kanak lah, tafsiran kanak-kanak tu sendiri iaitu di bawah 18 tahun. Okey, di bawah 18 tahun itu kalau di sekolah tu di umur 7 tahun sehingga 12 tahun di sekolah rendah lah. Ini kalau di sekolah menengah 13 tahun hingga 17 tahun, ada yang 18 tahun kan. Jadi kalau ada juga ibu bapa yang beranggapan bila anak dia di sekolah rendah, biasalah budak-budak di sekolah rendah darjah 1, darjah 2 kan, jadi terlepas daripada buli ni. Maksudnya terlepas daripada polis jalankan siasatan lah macam tu kan maksud dia. Betul. Okey, sebenarnya di pihak kami sendiri kita memang once kita dah terima report daripada pihak sekolah ataupun pihak doktor sendiri dan ataupun pihak mangsa ibu bapa keluarga dan waris sendiri, memang kita akan jalankan siasatan awal dulu. Kita akan jalankan siasatan awal lah macam mana bentuk-bentuk buli ni. Kalau dia kata buli fizikal, kalau tolak yang tak mengakibatkan kecederaan lah, makna kata bila kita rujuk dengan pihak OSCC, pihak hospital, laporan perubatan menyatakan tak ada kecederaan. Jadi yang tu mungkin kita akan panggil kedua ibu bapa, pelajar terbabit lah, mangsa dan juga pembuli ni untuk duduk semeja. Tengok, kita akan terangkan lah berkaitan dengan kejadian tu. Jadi bila terdapat kecederaan ataupun terdapat gangguan emosi kan, jadi tengok budak ni, mangsa ni dia trauma sampai dia tak nak pergi ke sekolah kan. Dia takut jumpa kawan-kawan dia. Segi kesan psikologi pun kita ambil kira pun kita ambil kira. Jadi memang kertas siasatan kita akan dibukalah. Kita akan buka kertas siasatan. Biasanya kita akan hubungi pihak sekolah lah. Kita akan turun ke sekolah. Jadi keterangan-keterangan itulah, keterangan dan bukti-bukti sokongan daripada pihak hospital sendiri. Siasatan tetap akan dijalankan. Tak kiralah siapa yang membuli, sama ada kanak-kanak ataupun dewasa. Cuma macam di bawah kanak-kanak kan kita ada section yang bawah 10 tahun dan juga 10 tahun. Jadi dia orang ni berfikiran orang kata belum cukup matang. Belum cukup matang kan untuk melakukan jenayah. Itu pun kita tengoklah keberatan jenayah. Kadang ikut kawan dia kan. Dia orang seronok cenderung kan. Dia tu. Seronok tengok orang kawan macam ni. Betul. Kadang yang kes-kes macam ni biasanya kita akan rujuk kepada pihak sekolah. Pihak sekolah sendiri akan rujuk kepada PPD lah. Dan juga kita akan mendapatkan daripada JKM sendiri. Kita akan rujuk benda ni kepada JKM, dan kalau terkesanlah kan ada setengah pembuli ni bila kita buat intervensi kan, bila PDRM pun ada turun intervensi, bila terkesan sebenarnya pembuli ni dan juga mangsa ni dia adalah sebenarnya dia ada kisah-kisah lain.
Maksudnya bila kita buat ujian kan, ujian apa tu, minda sihat, macam kita di pihak bidan lain pun ada buat ujian. Ni kita refer lah kepada pihak psikologi lah, hospital dan juga JKM. Mungkin dia taklah kena hukuman penjara kan, sebab dia bawah umur kan, juvenile. Tapi dia adalah Tindakan undang-undang tetap masih ada. Tindakan undang-undang mengikut tahap umur dia, dan juga keberatan jenayah yang dilakukan. Maknanya bagi pihak yang terkesan, jangan takut, jangan malu untuk ambil tindakan, buat report. Ya, betul. Itu je solution dia. Kena ambil tindakan untuk hentikan daripada terus merebak. Betul. Okey. Baiklah, tu baru soalan yang kedua, dan kita akan teruskan dengan soalan yang ketiga. Sekarang ni buli bukan saja berlaku di dalam kelas ataupun asrama. Kadang-kadang ia berlaku melalui WhatsApp, TikTok, Instagram, Telegram, ataupun permainan talian sekarang ni kan, e-sport dan sebagainya. Okey, kalau buli ini di media sosial secara dalam talian, adakah ia juga memberi satu kesalahan, dan bagaimana pihak polis mengendalikan kes seperti ini? Benda ni kira macam online je lah. Boleh pun kongsikan. Okay, yang seperti saya cakap tadi lah, ada yang bully yang melibatkan cyberbully, kan, social media lah, yang macam Puan cakap tadi pun menggunakan platform lah macam-macam sekarang ni kan. Jadi memang itu adalah kesalahan. Memang di bawah kesalahan mental lah. Dia ada mental torture lah kan. Jadi memang ada akta yang baru tahun lepas, tak salah dalam bulan 7 atau bulan 8 lah. Tahun lepas dah dilancarkan section berkaitan dengan khas untuk buli sahaja, iaitu 507B sehingga 507G. Okey, yang ni dia ada terkandung lah dia punya ingredient, dia punya elemen-elemen, ada elemen ikutlah dia punya elemen fizikal, elemen yang macam tadi cyberbully. Dia cyberbully ni yang paling banyak lah sekarang ni, yang memang mencanak naik kan. Sebab sekarang ni semua student ni sekarang ni dia orang semua post dalam social media kan. Kadang-kadang dia tak tahu pun akta ni telah diadakan, diwujudkan bagi membendung perkara ni. So mereka rasa macam mereka ni selamat je nak buat apa. Selamat je. Kadang-kadang macam dalam grup WhatsApp tu pun yalah kan. Itu pun salah satu juga. Kutuk ke ataupun dia upload gambar yang macam yalah mengganggu emosi, trauma kan. Kadang rasa terancam. Ya, betul. Ancaman kadang melawak kan. Asal lagi aku tombok dalam WhatsApp je tu, tapi yang penerima tu pemangsa tu rasa terancam. Ya. Ada juga kadang-kadang terselit dengan gurauan seksual kan. Yang tu pun kalau benda tu terkesan dalam, contohnya dalam kesalahan tu, jadi kita akan sekalikan kita akan siasat juga di bawah akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak juga. Okey, kalau macam bahagian seksual tu Puan, apakah perkataan macam mungkin Puan boleh bagi contoh yang kadang-kadang kita rasa macam baca WhatsApp tu macam biasa, tapi benda itu berunsurkan seksual. Boleh Puan kongsikan? Contohlah macam di sekolah rendah kan, kita ada buat ceramah lah berkaitan dengan sentuhan selamat. Yang dia mungkin dalam conversation tu dia ada menyatakan perkataan-perkataan untuk tubuh badan kita ke kan. Yang tu pun antara yang terkandung dalam seksual punya part. Jadi kita boleh kaitkan lah. Ataupun macam dia sharing gambar kan, gambar yang tak senonoh. Yang tu pun kita boleh siasat di bawah kesalahan seksual. Kalau ibu bapa pun kena peka juga Puan, kena peka juga sebab kadang-kadang mungkin anak-anak tak faham benda tu adalah gangguan seksual. Okey. Baik Puan, kita akan teruskan kepada soalan yang keempat. Bayangkan seorang pelajar menjadi mangsa buli. Kadang-kadang mereka takut hendak melaporkan kerana risau diugut, dipalau, dipulaukan. Kita guna ayat palau tu ataupun dia kena orang kata apa, dia jadi target untuk dibalas dendam kan. Jadi apakah langkah pertama yang perlu dilakukan oleh mangsa, dan apakah peranan ibu bapa, guru serta rakan-rakan dalam membantu mereka? Boleh kongsikan tips. Okeylah, kalau macam langkah pertama yang perlu dilakukan mangsa, biasa kalau kejadian buli itu berlaku di sekolah, berlaku di sekolah, mangsa ni sendiri dia kena adalah bukti-bukti. Kalau contoh yang kalau dia pukul fizikal tu memang ada bukti lah, yang jelas lah kan. Yang macam yang di social media ni, yang benda-benda yang kita tak nampak ni kan, dia adalah kalau dia ada buat simpan dia punya screenshot, video, rakaman dekat yang masa dia kena dalam grup kan, dia boleh screenshot semua tu. Tindakan yang pertama, screenshot segala perbualan. Yang tu paling penting. Takut pihak sana delete. Ya, delete kan, kadang-kadang ada one time boleh view tu kan. Sekarang ni dia orang pelajar ni memang advance sikit. Dia guna one time, dia kan ambil gambar kan, ambil gambar, screenshot apa yang penting dulu kan. Jadi kalau untuk mangsa ni jangan takut,
Dia jangan takut untuk dia laporkan, untuk dia beritahu kepada yang penting ibu bapa lah. Betul. Ibu bapa, penjaga dia, guru kan. Ada kadang-kadang dia pun ada cakap dekat kawan-kawan. Betul. Ada- Meluah. Ya, meluah kan. Sekarang ni pelajar dia cari kawan dia lebih cari dulu. kawan yang okey dengan Betul. dia kan. Dia yang penting jangan takutlah untuk kita suarakan sebagai mangsa lah. Jadi kalau untuk macam ibu bapa pula kan, ibu bapa ni dia kena alert apa yang anak-anak cuba sampaikan. Bukan kita menerima bulat-bulat, tapi kita kena analisis lah apa yang hari ni dia cakap kan. Oh, hari-hari adik balik rumah tak nak pergi sekolah, cakap kena pukul dengan CA kan, kena pukul dengan esok kena lagi pukul, esok kena ambil pensel lah, lepas tu dia cakap kita kena alert lah benda ni. Betul. Perubahan anak daripada fizikal dan mental tu ibu bapa kena ambil perhatian kan. Betul, tingkah laku dia kan. Guru-guru memang guru-guru ni memang akan perhatilah tingkah laku pelajar ni dekat kelas. Cuma kadang-kadang bila dia balik ke rumah tu, guru-guru pun di sekolah sendiri memang guru-guru dapat layan lah guru seorang nak kawal Nak satu kawal kelas orang kan. kadang-kadang sampai 30 orang. Kadang-kadang sampai 30 orang. Betul. Tapi pihak guru sendiri pun kena tengok kalau ada grup-grup ni, grup-grup nampak grup kenapa yang ni terpinggir kan, tiba-tiba betul. satu kawan selalu bersama, tiba-tiba dah gaduh, Berpecah pula. berpecah kan. Guru-guru cikgu kelas ke boleh cuba tackle Betul, selesaikan masalah tu. beli jiwa dia kan, tanya dia kenapa kan, cubalah kita berdamai dulu. Betul. Budak-budak ni lah, kanak-kanak ni belajar dekat sekolah ni, dalam kelas ni biasanya macam tu lah. Jadi kita bertambah juga Puan, daripada pihak sekolah kadang nak menjaga nama baik sekolah. Ya, ada juga sekolah yang orang kata dia sekolah tu memang terkenal lah. Betul. Yang Dia ada ranking. Dia nak jaga ranking tu dia kan. terkenal, dia ranking kan. Jadi ibu bapa memang akan hantar anak ke situ. Betul. Jadi dia akan jagalah nama baik sekolah dia. Kalau biasanya sekarang ni kalau kita nak daftar anak kat sekolah ni, cikgu akan tanya, pernah ke dia ni kena buli ataupun ada pernah ke terlibat dengan kes buli, betul. pembuli kan. Betul. Sekolah jadi takut pula nak Betul. ambil kan. Dia jadi macam dah buli ni jadi isu utama. Betul, Puan. Dulu kalau kita tengok okey yang ni akademik okey, yang ni kebanyakan yang membuli ni nak kata akademik yang teruk sangat pun taklah juga kan. Betul. Dia Sebab rigorous je. zaman dulu tu kita jarang nak dengar buli dalam kalangan pelajar sekolah. Zaman-zaman saya Yalah, dan sebagainya. Sekarang ni macam dah start Gen Z, dah kan makin menjadi-jadi isu buli ni. Di pihak sekolah sendiri pun memang selalunya memang ada lah, memang ada program kan. Program selalunya kalau kita turun pun memang kita akan dekatilah pelajar-pelajar ni kan, yang mana kita nampak lah berdasarkan guru kaunseling, dia akan bagi tengoklah yang ni student ni dia macam burung sikit, dia pendiam dalam kelas, yang ni dia macam advance sikit kan, dia macam ketua sikit. Kita try tengok kan, sebab kanak-kanak ni, pelajar ni dia orang berbeza. Kalau orang Penang kata dia ni cah sikit. Dia cakap kan. macam itulah. Okey Puan. Dalam kita duk sembang-sembang Puan, kita ada soalan yang terakhir dah. Okey. Soalan yang kelima, apakah nasihat Puan kepada ibu bapa, guru dan juga para pelajar supaya budaya buli ini dapat dicegah sebelum berlaku sesuatu yang lebih buruk? Apakah mesej yang paling penting yang perlu kita sama-sama ingat? Silakan Puan. Okey, untuk saya sebagai PDRM lah, pihak polis, saya bagi nasihat selalunya kepada pelajar semua pelajar lah. Biasa kita akan turun ke sekolah-sekolah, kita akan buat ceramah lah berkaitan dengan buli kan. Kita akan bagi nasihat lah, okay, kalau jadi mangsa buli ni, jangan takut untuk ke depan, jangan takut untuk melaporkan. Okey, untuk kawan-kawan yang sekitar tu lah, yang kawan-kawan satu kelas tu, bila nampak kawan kita kan kena buli, janganlah kita pun berdiam diri. Betul. Kan. Jangan takut. Kita kena bantu kawan-kawan kita yang mana kita rasa perlu dibantu. Betul. Untuk yang pembuli ni pun satu, dia kan kebanyakan pembuli ni sebenarnya kadang-kadang mula-mula dia nak gurau-gurau je. Kan. Jadi bila dia ada geng tu, dia mulalah nak tunjuk dia punya hebat dia tu kan, power dia. Untuk ibu bapa juga saya macam tadilah saya cakap, ibu bapa kena alert dengan tingkah laku anak, perasaan anak kan.
Kita kena tengok sebab bagi saya apa-apa yang berlaku di sekolah okey memanglah menjadi tanggungjawab pihak sekolah, pihak guru sendiri kan. Tapi kita tak boleh nak letakkan tanggungjawab tu 100% pada sekolah. Betul. Sebab pelajar ni dia dekat sekolah 8 sampai pukul 2 kan kalau sesi pagi kan. Betul. Kalau sesi petang tu pukul 1 sampai pukul 6. Tapi yang paling penting institusi kekeluargaan tu sendiri. Bila kita buat intervensi dengan pelajar ni, bila kita nampaklah penumpungan kat situ, institusi kekeluargaan tu sendiri yang tak kukuh lah, rapuh. Jadi benda ni dia akan trigger. Mungkin pelajar ni dia dekat rumah dia okey, bila kita tanya ibu bapa, dia okey diam, dia mendengar cakap, dia tak banyak bercakap kan. Dia apa yang saya minta dia buat dia akan buat. Tapi bila di sekolah dia tak dapat nak luahkan sebab dia tak dapat nak share apa kehendak dia sendiri kan. Sebab itulah dia lebih cenderung mencari kawan, buat mencari satu kawan. kumpulan, dia meluahkan dengan cara tu. Betul. Itu yang ada yang pembuli lah, yang saya mangsa pun ada yang macam tu juga. Apa-apa pun berbalik kepada institusi kekeluargaan lah. Ibu bapa kena tengoklah anak, emosi anak sekarang ni memang mental health issue kan. Untuk anak-anak sendiri. Kita tak nak nanti ada jadi kes-kes macam inilah yang kita nampak sekarang, bunuh diri kan. Dia ada dendam sampai nak tikam kan, nak tikam kawan-kawan, nak tikam guru kan. Kita tak naklah sampai begitu, sampai orang kata apa ekstrim kan. Betul. Okey, untuk pihak sekolah ni biasa memang pihak sekolah saya nampaklah memang banyak program, memang kadang-kadang dia orang ada jemput kita PDRM kan. Turun untuk buat anti-bully kan. Di sekolah sendiri pun memang adalah ujian minda sihat. Kaunselor sekolah sendiri pun memang ada buat ujian ni kepada semua murid lah, semua pelajar kan. Jadi daripada ujian-ujian tu mungkinlah terkesan, mungkin agak ada emosi. Dia bendanya sebenarnya daripada diri sendiri juga kan. Dia yang tersimpan, yang terbuku di hati tu. Sebab itulah dia meluahkan, dia spark benda tu di sekolah. Ya, sekolah kalau untuk saya lah kalau boleh bila siasatan dijalankan kita cuma nak kerjasama saja kan. Kita nak kerjasama daripada pihak keluarga sendiri, pihak ibu bapa dan juga pihak sekolah sendiri. Dan juga mana-mana pihak lah, JKM ataupun pihak OSCC atau Kementerian Kesihatan sendiri. Itu je lah yang saya harapkan daripada PDRM. Mungkin kita juga kena minta ibu bapa untuk menambahkan ilmu parenting, bawa anak, kaunseling dan sebagainya puan. Okey. Selesai untuk soalan yang di pihak saya. Tapi hari ini istimewanya puan, kita akan buka platform Q&A kepada kita punya rakan-rakan yang turut hadir secara fizikal daripada warga kerja ataupun anggota kaki tangan Hospital Pulau Pinang. Kalau ada yang ingin nak mengajukan soalan, ada yang terbuku di hati nak meluah kat puan kita, puan, anak saya macam-macam ni, apa tindakan yang puan boleh bagi cadangan? Boleh. Ada mikrofon di tengah tu, tuan-tuan atau perempuan boleh ajukan soalan, nak bertanya, nak bagi cadangan, silakan. Saya buka platform untuk sesi soal jawab. Okay. Puan boleh kenalkan diri dulu. Okey, terpulang. Yang mana yang selesa? Okey. Assalamualaikum. Saya Normila. Saya nak tanya satu soalan. Untuk pada pendapat puan lah. Okey. Selalunya sekarang ni bila sesuatu jadi gurau je. Saya nak tanya, apakah garis pemisah antara gurauan biasa dengan buli? Bila ia dikira melampau? Terima kasih. Okey, puan, silakan. Dulu saya jawab Okey, terima kasih puan. Okey, macam saya cakap tadilah, dia tak ada istilah khusus yang buli ni kan. Jadi tak ada garis panduan yang khusus menyatakan buli. Cuma bila berlaku mula-mulalah gurau, okey, dia kerap. Okey, buli ni dia kerap. Contohlah budak pelajar ni, dia bila datang sekolah je hari-hari dia kena kacau. Hari-hari dia kena dia katalah nama ayah dia ejek. Pagi petang jadi dia kena. Dia benda ni konsisten. Dia gurauan ni kerap, konsisten. Jadi untuk mangsa sendiri, dia dah rasakan emosi dia tu lah. Kalau jenis yang macam okey tak kisah kan. Ada yang budak juga kan. Ada yang anak-anak ni jenis tak kisah, lantak lah kan. Tu common kan. Tapi kalau dia sendiri yang rasa, dia jadi macam contoh tak nak pergi sekolah dah.
adik tak nak pergi sekolah sebab ada kawan suka kata-kata kat adik, malu kan. Dia rasa perasaan malu tu pun dikira dah bully dah. Dia itu bully tu dia luas. Yang itu yang dia merasai dekat emosi dia. Kalau dia kena pukul tu memang kita nampak lah kan. Yang ni lebih kepada soalan yang saya rasa gangguan yang macam emosi lah yang kita tak nampak kan. Macam tu pun dikira sebagai bully. Okey, harap menjawab persoalan puan. Okey, kita buka lagi soalan. Okey, silakan puan. Kenakan diri. Puan boleh guna mikrofon dulu. Assalamualaikum, nama saya Zalifah. Saya nak tanya kat Puan ni, disebabkan banyak kes buli sekarang ni kan, jadi ada tak Puan di pihak Puan dah merancang apa-apa program ke aktiviti dekat sekolah lah untuk mencegah buli ni? Okay. Terima kasih Puan. Okey, untuk kita lah di bahagian Disbelas sendiri, di pihak saya, bahagian siasatan jenayah seksual wanita dan kanak-kanak Pulau Pinang, memang kita banyak sangat program. Memang contohlah minggu ni pun memang kita full program berkaitan dengan buli dan juga gangguan seksual di sekolah. Ini saya fokus pada sekolah lah. Memang kita akan turun ke sekolah-sekolah yang terpilih lah. Yang terpilih di bahagian saya, dan juga di sekolah sendiri pun dah ada PPS kan. Pegawai perhubungan sekolah. Yang tu memang akan kerap adakan lawatan di sekolah, itu dua kali seminggu. Kan, dua kali sebulan, maaf saya 2 kali sebulan memang dia akan adakan ceramah, kempen. Kadang-kadang bila contohlah sekolah tu ada terjadi kes buli kan, bila jadi kes buli, jadi tim saya akan turun, kita akan jalankan intervensi secara menyeluruh. Intervensi awal diambil oleh pegawai penyiasat lah. Okay, intervensi awal pegawai penyiasat ini kalau kita buka siasatan ataupun siasatan awal lah, dia buat report awal, dia akan turun, dia akan ambil keterangan daripada pihak mangsa dan juga yang terlibat, yang macam nampak ke situasi tu yang terlibat sama. Tapi di pihak saya kita akan ambil menyeluruh, termasuk guru kan, pengetua, penolong kanan, yang tak nampak pun yang secara meluas. Kita bukan nak fokus pada kejadian tu sahaja. Kita nak tengok pelakuan dia sebelum kejadian, selepas kejadian, di antara mangsa dan juga pelaku. Jadi kalau kata kempen tu, memang pihak saya di Disbelas Pulau Pinang memanglah kita memang banyak sangat kempen. Di sekolah-sekolah dan NGO memang banyak berkaitan dengan isu buli ni. Okey, harap menjawab persoalan puan. Okey, ada lagi persoalan daripada rakan-rakan yang hadir? Okey, silakan puan. Untuk rakan yang berani melaporkan kes buli. Dan satu lagi, bagaimana pula dengan penonton yang merakam atau yang ketawa, ataukah mereka dikira bersubahat? Okey, terima kasih puan. Terima kasih. Soalan ni menarik kan? Okey, dia kata tertanyalah siapa yang jadi saksi. Dia yang report kan. Selalunya kalau jadi kat sekolah ni dia akan report kat cikgu lah. Betul. Dia akan beritahu cikgu saya nampak si A ni gaduh dengan si B dekat toilet. Jadi cikgu pun tak akan dedahkan lah nama dia. Dia tak akan dedahkan. Kalau tak salah saya, ada sesetengah sekolah ni dia ada box untuk apa? Dia letakkan note. Okey, saya aduan. Dia ada kat sekolah, saya rasa ada tu sebab saya pernah pergi beberapa sekolah memang ada. Jadi dekat box tu memang tak tulis nama pun. Kalau tulis nama pun hanya cikgu yang boleh access box tu. Jadi memang jangan ada katalah takutlah nak bagi tahu cikgu, nak lapor polis sebab takut identiti terdedah, tak ada. Betul. Kita memang untuk kanak-kanak ni, kita sendiri memang mangsa dan pelaku sendiri pun kita akan lindungi. Kita akan lindungi dia punya bukti-bukti peribadi sebab kita kanak-kanak ni pelajar bawah umur kan. Dia masa dia tengah membesar. Panjang lagi perjalanan hidup dia. Tambah yang sekolah rendah tu kan, dia tak ada lagi orang kata dia punya tahap kematangan. Pemikiran yang betul-betul mature kan. Dia memang tak ada lah, jangan risau kan. Mangsa pelaku dan juga saksi-saksi sendiri pun memang kita akan lindungilah. Yang satu lagi soalan apa tadi? Satu lagi puan.
yang merakam tu. Tukang rakam ni. Yang tukang rakam. Viral kan. Yang dia memang kalau bukan kata di sekolah je kan, dekat mana-mana accident pun memang nak rakam tu yang utama kan, nak tahu kisah, nak buat live kan. Okey. Yang tu kita akan pegang dulu kan. Tak adalah, kita akan ambil lah dia punya keterangan, bila benda dia buat rakaman, siapa kan. Kalau perlu kita bolehlah rampas telefon ataupun alat yang digunakan masa dia buat rakaman tu. Jadi kalau macam tu pun dia pun boleh dianggap sebagai membuli lah, kenapa dia terlibat sama dalam kan? kelompok tu, dia berada dalam kelompok itu. Dia ni side siapa? Side mangsa ke? Side yang pembuli ke kan? Betul. Jadi nak kata memang sekali lah kita akan, polis dia akan buat siasatan secara menyeluruh. Semua yang tak kisahlah merakam ke, yang jadi penonton sahaja pun memang kita akan ambil keterangan juga. Senang cerita PDRM diangkut semua dulu. Kita siasat. angkut semua. Siasat A sampai Z dulu, tak salah baru lepas. Kan Wan? Sebab kita dekat di sebelah sendiri kita ada unit CIC, Child Interview Center. Jadi unit ni memang kita bukan kata statement di sekolah di balai, tapi kita akan bawa, kita akan atur budak atau pelajar ni untuk kita buat rakaman CIC. Kita panggil CIC lah. Jadi kita ada yang pakar lah yang berkaitan dengan psikologi, kaunselor. Kita bukanlah nak menghukum pelaku ni kan. Kita nak tahu apa yang menyebabkan dia trigger melakukan benda tu. Termasuklah saksi sendiri mangsa kan. Jadi kita akan menggunakan lebih kepada pendekatan psikologi. Jadi untuk kanak-kanak pelajar ni bawah umur ni, kita taklah nak macam melayan mereka seperti penjenayah. Kita kena fahamkan dia masih lagi di bawah umur. Jadi kita kena pendekatan psikologi kepada dia. Okey, harap menjawab persoalan puan. Okey, saya nak tanya, ada lagi ke soalan-soalan di pihak rakan-rakan yang hadir? Ada lagi, silakan perkenalkan diri. Apakah perbezaan di antara undang-undang antara buli fizikal dan buli cyber? Terima kasih. Okey, terima kasih. Silakan Puan. Okey, kalau macam perbezaan lah di antara buli fizikal dengan buli cyber. Fizikal ni senang memang kita nampak. Dia bertumbuk, dia bergaduh, luka sana sini kan. Jadi yang paling penting laporan perubatan. Pihak hospital, OSCC, memang kita akan rujuk kes ni ataupun kadang-kadang bila dia jadi kat sekolah. Sekolah akan bawa pelajar pergi ke klinik ataupun hospital. Jadi laporan tu memang kita ada lah. Memang kita akan gunalah laporan pemeriksaan fizikal kan. Ada luka, soft tissue injury. Okey Puan, kalau macam balik di rumah parents baru alert ada kesan lebam. Boleh. Okey, kita nak buat check up di hospital dulu ke atau pergi buat laporan kat PDRM dulu? Tengoklah, kalau biasanya dia parent akan bawa pergi hospital dulu. Hospital dulu. Jadi pihak doktor ni biasa akan bagi nasihat untuk dia buat laporan kan. Sebab memang di hospital sendiri pun ada OSCC kan. OSCC untuk kanak-kanak ni bila mak ayah ni, kalau klinik lah, even klinik swasta pun dia nak pergi dapatkan pemeriksaan rawatan, klinik pun akan tanya kenapa jadi macam ni kan, muka ni kesan tumbuk kan. Jadi dia akan beritahu lah anak saya ni bergaduh kat sekolah. Okey, doktor akan suggest untuk pergi buat report. Tak apalah, kita dapatlah rawatan dulu betul, kan. Betul. Lepas tu baru kita buat report. Tak ada masalah. Kalau untuk yang bully cyber, cyber bully ni memang kita tak nampak lah secara fizikal. Tapi dia di alam maya kan. Macam contoh dia upload apa-apa video, rakaman gambar ataupun dalam grup WhatsApp kan. Kalau grup WhatsApp tu memang yang macam tadi lah saya kata, boleh guna kita screenshot kan. Kita buat kita ambil gambar kan. Siapa yang sender tu lah, siapa yang membuat bully tu. Kalau macam video gambar yang upload kat social media, contoh TikTok kan. Gen Z memang dia orang pengguna TikTok yang tegar. Betul. Jadi pihak bila once buat report tu, kita akan berhubung juga dengan pihak MCMC, SKMM kan, untuk kita turunkan video tu. Cuma bila jadi isu, bila dia dah sharing dekat WhatsApp tu lah, yang tu memang kita kekangan lah untuk mana-mana pihak lah. Itu yang beza dia. Jadi bila bully cyber ni dia melibatkan media sosial. Betul. Bila bully fizikal ni kita nampak lah fizikal lah, tubuh badan, kecederaan, luaran yang ataupun dalaman yang kita boleh dapat hasil daripada laporan perubatan. Betul. Kadang-kadang pelajar ni satu je Puan, dia ingatkan kalau dia posting dekat media sosial, once dia delete benda tu hilang. Sebenarnya benda tu akan kekal. Pihak MCMC masih boleh trace lagi posting tersebut. Tu kadang-kadang sebagai ibu bapa pun kita kena bagi pendedahan ilmu ini kepada anak-anak, berfikir sebelum buat sebarang tindakan. Betul. Okey, ada lagi soalan daripada rakan-rakan yang hadir? Silakan Tuan.
wakil the only one, lelaki. Tadi dah ada kedua kaum wanita. Okey, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Izwan. Soalan saya, apakah hukuman yang paling berat yang pernah dikenakan untuk kes buli yang menyebabkan kematian dan kecederaan serius? Terima kasih Terima kasih. Tuan. Saya risau tiba-tiba tanya hukuman paling berat. Okey. Okey, kau boleh kongsikan. Okey, untuk hukuman yang berat sehingga menyebabkan kematian ni dekat Penang ni saya rasa tak ada lagi lah. Alhamdulillah, yang kita doakan melibatkan supaya tak ada lepas. belajar ni kan saya berharap tak ada lagi lah. Cuma kalau nak kata hukuman yang paling berat ni kita kena tengok yang tempat-tempat lain lah di negeri-negeri lain kan, yang seperti kita tengok yang sekarang ni tengah masih lagi dalam perbicaraan kan, kes di Sabah kan. Yang saya tak perlu mention lah kat sini kan. Yang tu pun kita masih lagi menunggu. Sebab apa ni, akta buli itu sendiri yang apa di bawah Seksyen 507B sehingga 507G Kanun Kesiasaan pun masih kita disebabkan kes-kes yang itulah. Jadi perbicaraan tu masih lagi berlangsung. Kita tengok dulu bagaimana apakah hasilnya nanti. Tapi kalau kata hukuman yang biasalah di Penang ni, biasa kalau melibatkan kanak-kanak ni dia kita akan hantar ke apa itulah kita di pihak polis menjalankan siasatan sahajalah. Okey, bila dah lengkap kita punya siasatan ni kita akan rujuk kepada pihak Timbalan Pendakwaan Raya. Jadi yang penetapan berkaitan dengan hukuman ni di pihak mahkamah lah. Okey, yang biasanya kalau melibatkan sekolah budak-budak sekolah rendah ni, pelajar sekolah ni dia orang ni akan dikenakan khidmat masyarakat. Khidmat masyarakat ikutlah keberatan kes kan. Kalau rujuk pada JKM kan, kena ada sesi kaunseling, sesi psikologi kan. Untuk yang hukuman yang biasa minima dia lebih kurang setahun. Jika kalau mengakibatkan kematian tu lebih boleh menjangkau sehingga 10 tahun. Untuk hukuman buli lah. Dia macam tindakan dihantar ke sekolah yang negeri dan sebagainya tu kan. Ya, yang tu pun dalam itu maksudnya tengoklah keberatan dia kan. Yang tu kalau buli sehingga menyebabkan kecederaan parah kan, sehingga menyebabkan mangsa yang buli tu ada contohlah koma ke kan. Kecederaan parah yang sehingga dia patah ke atau menyebabkan dia lumpuh ke, yang tu kita tengok majistret akan hantar ke begitu sekolah terpilih lah, contoh sekolah Heri Geni ataupun di Penang sendiri ada sekolah Tunas Bakti kan. Betul, Tunas Bakti. Itulah yang sebab budak-budak yang di bawah umur ni dia tertakluk pada atas kanak-kanak juga kan. Ya, betul. Semestinya hukuman tu tak seberat orang dewasa. Kita nak menggalakkan kalau boleh kita, sebab masa kehidupan dia tu panjang lagi sayang. Okey, terima kasih Tuan atas persoalan. Ada lagi soalan untuk diajukan kepada panel kita? Okey, semua dah berpuas hati dengan penjelasan dan perkongsian Puan pada hari ini. Okey, terima kasih atas perkongsian yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Betul tak tuan-tuan dan puan? Sebagai ibu bapa kita sikit sebanyak kita dapat sedikit info untuk kita mendidik anak-anak kan. Jadi jelas bahawa buli bukan sekadar isu disiplin di sekolah, tetapi boleh membawa implikasi yang besar terhadap emosi, masa depan, malah melibatkan tindakan undang-undang. Kepada semua penonton, jika anda menjadi mangsa atau mengetahui berlakunya kes buli, jangan memilih untuk berdiam diri. Laporkan kepada guru, ibu bapa dan pihak berkuasa kerana setiap tindakan kecil kita mungkin mampu menyelamatkan masa depan seseorang. Di sini suka juga saya nak menggalakkan kepada semua rakan-rakan di atas talian dan juga yang hadir termasuk Puan dan saya juga mengingati diri sendiri untuk kita sama-sama menyahut seruan kerajaan iaitu kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang bagi mengimarahkan serta menggelorakan sambutan Bulan Kebangsaan. Okey, kalau bukan kita yang kibarkan Jalur Gemilang, siapa lagi? Okey, gantunglah, kibarkanlah Jalur Gemilang di kediaman masing-masing, di premis perniagaan, di pejabat dan tempat-tempat yang sewajarnya. Akhir kata, saya Nurwaida binti Muhammad Nur dari Jabatan Malaysia Negeri Pulau Pinang mengucapkan terima kasih kepada panel kita, Puan ASP Nur Azira. Terima kasih Puan di atas persedia perkongsian dan juga
teristimewa buat unit hal ehwal Islam Hospital Pulau Pinang. Terima kasih di atas kesudian, kolaborasi serta semua yang mengikuti program Influencer at Japan yang hadir secara fizikal dan juga atas talian. Dengan tagline membawa informasi, mencetus inspirasi. Jangan lupa ikuti media sosial rasmi Japan Pulau Pinang untuk mendapatkan lebih banyak perkongsian yang bermanfaat. Sekian saja daripada saya. Salam hormat sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.